Dia macam ada kurang sikit. Kalau macam lepas Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to Mon Mukbang channel. Dugu-dugu-dung. So, hari ni aku nak makan apa? Hari ni aku nak makan spicy ramyeon daripada Indomie. Dia adalah special collection. Harga dia satu bungkus ni RM3.90 je. Korang boleh beli dekat beg kuning. So, tak apa nak buang masa lagi. Jom kita try makan spicy ramyeon ni. So, panas lagi ya, walaupun masak. So, jom kita makan. Bismillah. Sedap kuah dia. Dia macam berempah-rempah sikit. Tapi ada rasa pedas-pedas tu lah. Cuma tak pedas sangat lah bagi aku. So kalau kau nak makan tanpa rasa pedas, kau boleh try Indomie spicy ramyeon ni. Dia pedas-pedas manja itu orang kata. So jom makan bismillah. Panas. Sebelum ni aku pernah juga buat video video special collection daripada Indomie. Aku makan tori miso. Tori miso pun sedap juga. Kalau kau nak tengok video tu, boleh tengok video kat sini. Boleh tekan je link nanti. So jom kita habiskan. So aku nak iklan kejap. Dekat depan mata korang ni ada 5 perisa limited edition daripada Indomie. Ada macam-macam perisa. Kita ada Keros. Lepas tu kita ada spicy ramyeon. Kita ada fairy chiki. Lepas tu kita ada tori kara. Dan last kita ada tori miso. Ni dia. Semua ni adalah limited edition. Aku beli kat mana? Aku beli dekat TikTok. Harga dia RM3.90 je. So kalau kau nak beli boleh tekan beg kuning. Cuma benda ni kan limited edition. So kadang-kadang kalau kau pergi kat beg kuning tu dah habis ataupun dah sold out. So kalau kau bertuah je kau boleh beli ke 5 limited edition Indomie ni. So aku dah makan dah spicy ramyeon daripada Indomie Special Collection. Bagi aku okey. Dia macam ada kurang sikit. Kalau macam daripada 5 tu aku boleh bagi 3.5 gitulah. Dia macam ada benda yang kurang sikit bagi aku. Sebab kalau macam nak bezakan kalau kita makan dengan tori miso, aku rasa tori miso memang sangat sedap. Itu aku bagi tinggi 4.5/5. Okey, bagi aku special ramyeon ni okey je. Cuma bagi tekak akulah. Rasa dia dah macam seakan-akan mi segar perisa kari. Cuma beza sikit dia macam add on pedas. So itulah aku letakkan 3.5. Sebab ada macam rasa kurang sikit lah. So aku rasa setakat ni je konten aku pada hari ni. Jangan lupa untuk korang like video aku, subscribe video aku and share video aku ni pada orang lain. Kalau boleh biarlah YouTube aku ni sampai mana? Sampai menuju bulan.